Assalamualaikum. Welcome back to my channel One S Machinery. Yang ni ada customer hantar one hand chainsaw. Ni brand daripada Dewo. Dia minta kita servis sebab chainsaw ni dia dah lama simpan. Dan kita suruh servis, tukar plug, semua apa yang patut nak tukar lah. Okey, sebelum lanjut video ni, sekarang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go. A few moments later. Sebelum kita servis, kita try on dulu, kita try start. Okey, sensor ni dia memang susah lah nak hidup sebab dia simpan lama. Okey, sekarang kita buka dulu dia punya plug, kita check dulu. Satu dia punya minyak ni pun lama dia simpan dekat dalam ni. Ni minyak petrol ni. Yang ni pun kita tukar dulu. Kita buang dulu. Lepas tu kita buka dia punya plug. Plug dekat dalam ni. Plug dia pun dah hitam Okey, yang ni kita plug ni pun kita tukar. Kita tukar yang baru Okey, ni plug yang baru. Ni plug yang lama. Ni plug dia dah hitam lah. Okey, kita try tukar.
Okay, kita dah tukar pula. Sekarang kita isi dia punya minyak. Okay, kita cuba pump. Okay, sekarang kita cuba start tu. Okay, kita dah cuba start tadi, dia tak boleh. Dekat sini dia ada, dia punya hose sudah tercabut. Bila kita pump kat sini, dia minyak tak naik sebab ada hose yang tercabut kat sini. Kita dah betulkan. Sekarang kita pasang dia punya cover ni. Kita dah pasang cover dia. Sekarang kita cuba lagi. Kita start pump minyak. Kita switch on. Okay, kalau korang tengok kat sini rantai dia pun longgar. Yang ni kita adjust tu. Kita adjust bagi ketat dia. Nak ketatkan rantai ni, kita longgar dua nut ni. Ni ada satu skru. Ni kita pusing ikut arah jam. Tengok dia akan naik. Okay, bila dah ketat macam ni, lepas tu dua nut ni kita ikat balik. Okay, kita dah siap buat service chainsaw ni. Kalau korang suka dengan video saya, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Kalau korang ada masalah chainsaw, mesin rumput, nak service ataupun nak repair, korang boleh terus walk in dekat HQ1S Machinery, Sri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.